subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faris Sunuri Motovlog. Kita masih lagi dekat kilang Enforce di Pening. Untuk video kali ni aku nak share dengan korang semua antara motor yang mampu milik yang korang boleh beli. Enforce dah preview, kau tengok belakang tu. So kita nak preview satu persatu apa yang Enforce dah bagi, apa yang Enforce dah tunjuk, mampu milik ke tidak, harga mampu milik ke tidak. Jom kita tengok satu persatu. Let's go. Yang aku nak share dengan korang semua, ini dia motor terbaru daripada Enforce, iaitu Pi Moto. So Pi Moto ni memang motor yang sangat baru, kita pun tak tahu, tapi diorang just showcase hari ni. Yang ini motor ni dia bentuk ala cruiser, okey, ala cruiser. So motor ni dia bersisi 600cc dan korang boleh tengok memang bentuk dia memang bentuk cruiser habis lah. Ini akan boleh menggantikan Awi. So ni bentuk motor dia. Nah. Oh. Bunyi dia ngam. Dan ni kau tengok ni. Dia ada kaki dia. Ni boleh naik, boleh turun. So kalau turun automatic. Dia dapat pusing-pusing. Woi. Bapak melebar mak motor dia. Oh, Pi Moto. Oh lah weh, mantap. So motor ni tak tahulah harga berapa ke apa ke, tak tahu, dia just preview je. USB ada dua mat. USB ada dua. Kiri kanan boleh isi. Nak isi, ada speaker, boleh isi dengan speaker. Gila lah motor ni. Dan kalau kita dah habis, kita ni, oh windshield boleh adjust. Ni, adjustable. Oh, mantap gila. Wah. Gila lah motor ni. Mantap Pak Abu. Okey, Pi Moto. Aku tak tahulah bila motor ni nak launching ke apa, tak tahu. Alah cara turun tadi tu. So ni satu Pi Moto, mampu milik Jejuan port depan. Ni korang boleh belilah motor ni. Nanti tak tahu harga berapa. So next kita ada, okay guys, ni motor dia adalah keyless. Okay, ni antara motor yang korang boleh beli lah. Let B. Kalau orang utara kata lantak P. Ni Let B. Ni motor yang mau kedik korang boleh beli. Ni bunyi dia. Ni dia bukan keyless. Sini kita bawa pusing-pusing. Ni semua motor mampu milik yang korang boleh beli lah. Motor murah-murah. Ni boleh lah ni, motor murah-murah korang boleh beli. Biskit. Aduh, kita pakai sini. Lancelot, mana ayat tadi? Lancelot, mana tadi? Ni Lancelot, ini 600cc. Ini pun antara motor yang mampu milik yang korang boleh beli lah. Okey, harga murah-murah je. Aku rasa mungkin semua ni dianggarkan dalam bawah 30,000 lah. Bawah 30,000. Ni Lancelot, ke depan, easy ride. You see? Kita hidupkan dia. Apa ringan tu motor ni. Ringan, santai pak. Wow. Masih ngetes motor. Gila-gila mat. Jalan teman-teman. Ini aku rasa harga motor ni memang murah lah. Ini memang murah teruk lah. Aku rasa dalam 5,000, 6,000 kot. Harga motor murah-murah. Bawa jalan petang-petang. Velora 200. Yang ini daripada W Motor juga ni. Ni kalau dia lawa sikit ni. So ni adalah motor model Velora. Dia pakai keyless. So motor dia memang cantik lah. Ini motor ni daripada Bridgestone. Ini tadi daripada W Motor, ini daripada Bridgestone. 200cc guys motor ni. Best lah bawa. Mantap bosku. Motor bawa petang-petang santai-santai. Bentuk pun lawa. Victoria guys. Victoria. Ini motor cruiser Charmex. Ini dia punya button macam Harley Davidson sikit button dia. Wow. Bunyi dia mantap gila weh. Belakang sikit.
mantap, mantap. Okay, next kita ada motor skuter daripada Eric, Gobi 250. Ini pun baru dilancarkan dekat MBS hari tu. Okay, so inilah dia motor dia guys. Ini motor ni saya aku antara motor yang hot lah. Sebab masa dia berlepas launching hari tu, terus motor ni ada dekat dalam pasaran. Ni 250cc. Santai weh motor dia. Santai koi-koi punya. You see this? Santai bosku. Santai-santai bawa motor ni. Selesa. Tapi motor ni kalau seorang okey lah. Kalau berdua aku rasa sempit kalau badan besar-besar macam ni kan. Kalau seorang okey lah. So next kita ada motor Morini. Motor-motor mampu milik daripada Enforce. Okay. Ini motor Morini. Motor cruiser. Yang ni bunyi dia macam deep sikit dia punya bunyi. Ni jauh betul cara pembawakan ni. Buka dia settle. Lepas tu dan dekat sini. Lepas tu next kat sini kita ada motor enduro lah. Ni motor enduro. Kalau korang tengok, ni the new one lah. Ini yang akan memonopoli pula orang-orang off-road akan monopoli. Dia ada satu 250. Yang ini abang di tengah tolak, yang ini 400cc. Ini pun harga semua mampu milik. Tak tahulah harga berapa. Ini kalau bawah 20,000 menangis orang. Ini jadi Ford 400. Tapi yang Ford 400 untuk yang di displaykan ini ada dua. Satu adalah Fordness 400N. Ada satu lagi 400G. Mana tahu ada media tengah bawa jalan. Tu biarkan dia. Ini pun estimate harga mungkin dalam bawah 10,000 lah ataupun 10,000. Ni harga dia. Alright. So, tadi kita dah tengok Fordness 400N. Yang ini adalah Fordness 400G. Apa beza dia adalah ini akan menjadi pesaing kuat kepada Zontes 368G lah. QG motor dia dah keluarkan 400G untuk memberikan saingan kepada Zontes 368G. Okay, so ni satu. And then next kita ada ni. Ni Benelli ni. Benelli BKX 250. Ini motor kecil-kecil lah. Kalau orang yang memang ada kebun, yang ada apa orang cakap, ada tanaman ke apa ke, nak bawa pergi jalan-jalan off-road ke apa ke, ni motor antara yang korang boleh beli. Not bad rasa motor dia. Not bad. It's a good, just nice. Banyaknya motor Enforce bagi hari ni. So tu antara motor yang mampu milik yang korang boleh beli. Kat sana ada lagi. Kat sana ada lagi motor tapi tak larat dah nak bawa dah. Banyak-banyak sangat. Okay guys. Jadi inilah dia antara motor yang mampu milik yang korang boleh beli untuk future. Tapi kebanyakan video yang aku buat hari ni belum launching lagi. So kita tunggu launching harga berapa. Nanti tu Enforce tentukan lah untuk masa depan. Alright. So tu dah dia guys. Antara motor yang aku boleh share dengan korang. Harga mampu milik, harga yang boleh beli, harga yang boleh dengar. Estimation aku lah, motor yang kat belakang-belakang ni semua mungkin di bawah harga RM30,000. Mungkin ada yang bawah 10, ada yang bawah 20, tapi aku rasa yang paling mahal pun mungkin dah RM30,000 lebih lah. RM30,000 lah, bawah RM30,000. Okay, so alright guys, thanks for watching. Jumpa korang for the next vlog. Thanks Enforce bawa kita datang ke HQ hari ni. Banyak motor yang mampu milik yang korang boleh beli. Dah belajar sesuatu? Komen dekat bawah apa pendapat korang dengan motor yang aku tunjuk tadi. Bye bye. Assalamualaikum.